Ngajar tak boleh lebih pukul 12. Disko boleh. Ada orang tengah disko dekat di Zoom. Tengah disko 12 1 minit, ting, tutup lampu. Lepas, tak boleh. Lebih pada 12 1 minit, haram. Tarik balik permit. Tak ada. Pukul 4 baru keluar. Mutah, jelanok. Mabuk dalam disko, mutah tu baik keluar. Ceramah agama, pukul 12, jangan lebih. Kena molek baru 11 suku. Tutup api je. Di Terengganu ceramah, 11:45 minit, rapah mikrofon. Alasan dia, sudah lewat. Dalam permit, pukul 12, 11:45, lari dah mikrofon, buat lagi. Nak? Hiburan ada. Tengah nyanyi dalam TV, final. Tengah nyanyi, cinta, buat lari lalu. Tak ada. Tambah masa. Bola tak cukup main nak 90, tambah masa. Nak tambah masa kalau 90 minit, seri berapa minit tambah? 50? 15? Betul ke tak mung? Bola seri tambah berapa minit? Jadi 30. Kaki bola tahu kan? Tambah tapi akhirat tak boleh. Ini siapa hiburan melalaikan, padahal hiburan itu menghilangkan jemu kita beribadah. Takkan nak semayang semua, ada hiburan, tengok jenaka, ada muzik. Hak tu didulukan. Ini cerita dia. Pasal apa? Pasal yang jaga, yang takbir tidak mengamalkan syariat, maka lahirlah benda yang tidak bersyariat.